area hotel ada gerai-gerai yang jual teh telur. Ni nampak dia susun telur ayam dengan telur itik. Itu apa tu? Madu ni ambil merahnya je. Putih tak ambil? Buat telur dadar boleh ni. Cara buat kek kan? Dia ada dua pilihan lah. Telur ayam kat sini, telur itik kat sini. Boleh pilih mana-mana. Uish, patut kaki ni. Asap depan ni bau halia tu. Mau jalan. Bau putih. Oh, nampak. Dia naik tu. Dia punya tu. Nampak ya. Kopi Americano. Oh, yo. Patut kaki. Selamat tinggal diet. Ini berapa satu gelas, Mas? 12 Ini tradisional. Tak guna mesin. yang Creamy je. Nampak macam whipping cream pun dia. Oh. Bismillah, try kan. Pekat tu. Betul, rasa macam pastry. Dia dengar macam pelik kan, tapi dia fikir logik macam kek pun buat dari telur. Okey je. Takkanlah merisaukan. Cuma manis je memang potong kaki. Sebab tak guna 3 sudu. Ditambah pula susu cair. Ya kan dia buat teh halia, rasa halia tapi tak ada sangat. Dia macam teh tarik lah, teh biasa. Teh tarik. Ekstra manis, ekstra pekat. Memang ada rasa telur tu. Tak ada masalah mengganggu pun rasa telur tu. Kalau korang datang Batam, cari kedai yang dia jual teh telur ni, seriously try sendiri.